Baru-baru ini, pelakon Zarina Anjoli mendakwa ibunya, Rozaini Abdul Hamid atau dikenali sebagai Aunty Aini, sebagai manusia narsistik yang cemburukan anak sendiri. Pemilik nama sebenar, Zarina Anjoli Lavoka Muhammad Fahizul itu berkata, wanita terbabit dikatakan suka menceritakan keburukan dirinya kepada orang lain. Menerusi sebuah portal media, Anju berkata, maknya itu suka bercerita tentang aib Anju, namun di depan orang lain, maknya itu akan berlakon baik. Tambah Anju, maknya itu seorang yang jenis jika tidak menyukai seseorang, beliau akan menghasut orang lain untuk tidak menyukai, termasuk anak sendiri. Selain itu, ibunya juga personaliti masakan popular itu pernah memberi amaran kepadanya supaya menafikan hubungan kekeluargaan antara mereka. Difahamkan, maknya juga pernah berdoa agar Anju miskin dengan harapan tidak mempunyai rezeki dan pernah menghasut anak Anju, Martin, supaya memanggil Anju dengan gelaran orang gaji dan melarang panggilan mama. Dedah Zarina atau Anju lagi, ibunya juga suka membandingkan dirinya dengan adik-beradiknya yang lain. Begitupun aktris sensasi itu tidak ketinggalan menzahirkan rasa syukur apabila mempunyai bapa dan ibu tiri yang baik. Aunty Aini merupakan seorang chef popular dan memiliki restoran Aunty Aini Garden Cafe dinilai Negeri Sembilan. Bagaimanapun, restoran itu pernah dikunjungi ramai chef antarabangsa, Gordon Ramsay, Anthony Bourdain dan Martin Yan. Setiap masalah yang berlaku pasti ada jalan penyelesaiannya. Apapun diharapkan urusan Zarina Anjoli dipermudahkan dan terus berjaya dalam kerjaya yang dibina.